Aku rasa filem ni ada flaw dia. Daripada segi pacing, daripada segi macam kalau kau nak tengok satu benda yang aku rasa ini bukan flaw bagi aku lah, ini bukan satu nitpick daripada aku, tapi akan ada permasalahan pada orang yang tak tengok siri ataupun filem-filem sebelum-sebelum ni yang memperkenalkan watak-watak Thunderbolts. Macam contohnya siri Falcon and Winter Soldier, filem Black Widow, filem Ant-Man and the Wasp. So watak-watak ni semua adalah daripada filem-filem dan juga siri yang sebelum-sebelum ni. Jadi kalau korang tak tengok, ada yang tak tengok, memang korang akan clueless. Sebab dalam cerita ni dia takkan tunjuk backstory watak-watak ni. Kalau korang nak tengok backstory dia, macam korang tak kenal kan, siapa Walker ni, John F. Walker ni siapa ni, tiba-tiba pakai kostum macam Captain America kan. Kenapa tiba-tiba dia kata dia Captain America 2? Aku tak pernah tahu pun, dalam film episode tak ada tunjuk kan. Memang dia tak ada tunjuk. Dia tunjuk dekat dalam Falcon and Winter Soldier. So kalau korang nak, korang boleh tengok Falcon and Winter Soldier. Ataupun kalau macam tak ada masa nak tengok, just tengok recap dekat YouTube saja. That's all. So itu bukanlah flaw bagi aku, tapi ini adalah flaw yang aku rasa aku sangat takut. Sebab dia tak ada ceritakan dalam filem. Kau kena cari sendiri benda-benda ni melalui platform-platform yang dia dah ceritakan sebelum-sebelum ni. So overall memang aku suka gila filem ni. Filem ni membuatkan aku feel things, buat aku tergelak, buat aku rasa sedih juga at the same time, in a good way. So aku boleh bagi filem ni 9/10 bintang. I really like it. Thunderbolts.